Barisan Pengurusan RTM, Barisan Pengurusan Petron Malaysia di belakang sana, Puan Flomina Munang selaku Tuan Rumah Petron Ulam North, pengusaha-pengusaha stesen minyak Petron di Sabah ni, para hadirin yang saya hormati sekalian, salam sejahtera dan selamat pagi. Jelajah Ramadan 2025 merupakan tahun kedua Petron berkolaborasi dengan RTM dan objektif kami adalah untuk mendekati sambil menyantuni masyarakat setempat dan berkongsi kegembiraan bersama mereka dalam bulan yang mulia ini. Dengan itu, Petron telah memilih slogan kongsikan keberkatan, sebarkan kegembiraan yang menggambarkan kesungguhan kami untuk berkongsi rezeki dan kegembiraan di kalangan komuniti setempat di setiap lokasi yang kami singgah. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa kerana Petron Ulam North di Kota Kinabalu, Sabah telah dipilih sebagai lokasi yang pertama dan lokasi pelancaran untuk program Jelajah Ramadan 2025 edisi ke-13. Konvoi Jelajah Ramadan ini akan singgah di 14 negeri di seluruh negara dan ia bermula hari ini di Kota Kinabalu dan akan berakhir di Melaka pada 20 Mac. Sebagai penaja utama, Petron akan menaja bahan api sepanjang perjalanan konvoi ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, sebagai tanda penghargaan Petron kepada semua pelanggan sempena bulan Ramadan ini, pelbagai program yang akan kami sediakan antaranya termasuklah sampul raya di Petron, jika anda datang ke Petron, menang minyak percuma sepanjang tahun, Petron Treats belanja dan menang di mana hadiahnya adalah pakej umrah ataupun pakej perjalanan, Red Hot Special, iaitu merupakan program tahunan Petron yang kami jayakan selama 11 tahun sekarang, yang akan bermula daripada 15 Mac hingga 30 April, di mana Petron Miles boleh ditebus mata ganjaran yang terkumpul untuk beras dan minyak di stesen Petron yang terpilih. Akhir kata, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengusaha-pengusaha stesen minyak Petron di negeri Sabah di belakang sana yang turut berganding bahu bagi menghulurkan bantuan kepada rumah anak yatim, pertubuhan pemulihan serta mangsa kebakaran dan sebagainya sempena program pelancaran Jelajah Ramadan 2025 ini. Tak lupa juga saya mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua sukarelawan dan kaki tangan Petron yang datang ke Sabah hari ini. Sempena bulan Ramadan yang akan tiba ni, saya berharap agar kerjasama dari semua pihak akan dapat diteruskan demi kebaikan semua dan semoga perjalanan konvoi Jelajah Ramadan RTM dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.